Pastikan kaki kanan tu rasa pinggang dia. Okay, ready? Kita ulangi perbuatan yang sama. 1, 2, in. Kita tolak ke atas. Okay, tahan ke kanan. Very good. Ke tengah. Ke kiri. Ke tengah. Okey, lepaskan pelan-pelan. Boleh ikuti saya kan? Okey, baik, kita buat stretching. Okey, bermula daripada atas dan ke bawah. Okey, pusing kepala daripada arah kanan. Okey, 1, 2, mula. Subhanallah. Okey, kemudian kepala ke atas, tolak bagi rasa kita punya di leher. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey, satu tangan tolak pipi kita ke arah kanan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey, ke arah kiri tolak pipi kita bagi rasa lehernya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey, kedua-dua tangan tolak ke bawah kepala kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey, seterusnya anggota tangan. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ke bawah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey. Ni ke bawah. Okey, tapak tangan keluar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tukar ke tangan kiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ke bawah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tapak tangan keluar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey. Dua-dua tangan ke arah bahu kita ke depan. Ready? 1, 2, go. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lawan ke belakang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey, kanan, tangan kanan, kanan kiri tekan tangan kanan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tangan kanan bawa ke belakang, tangan kiri tekan siku tangan kanan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Posisi yang sama, tangan kiri tarik tangan kanan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang terdaya je Okey, tukar tangan kiri. Okey, tangan kanan tolak siku tangan kiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tangan kiri bawa ke belakang. Tolak tangan kiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kekal posisi yang sama. Tangan kanan tarik tangan kiri kalau sampai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Very good. Anggota seterusnya paling penting pinggang. Okey, ke hadapan, tunduk pelan-pelan, jangan laju sangat, takut terkeok nanti. Ready? 1, 2, go. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Okey, ke belakang yang termampu jangan paksa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian ke kanan. 1, 2, mula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lawan ke kiri semula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian
ke arah kanan, kita pusingkan pinggang seperti gini. Okey, ready? Belum lagi gelojor sangat tu. 1, 2, mula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lawan. Okey, 1, 2, mula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Last posisi untuk pinggang. Ni tempat nak pergi melangkah iaitu jamrah. Kaki ke kuda sedikit. Okey, letakkan kedua tangan ke tengah-tengah kaki kita. Biar rasa pinggang tu sikit. Okey, ready? 1, 2, go. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Stay posisi yang sama. Tangan kita kedua-dua tu tolak ke dalam sikit. Biar rasa ke pinggang. Tolak ke dalam sikit tangannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah. Okey, posisi kaki pula. Kaki belum sempurna lagi. Kaki kanan letak ke depan. Okey, pastikan kita punya jari itu ke arah membumi. Ready? 1, 2, go. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maintain, tapi tapak kaki kanan kita ke arah ke depan. Subhanallah walhamdulillah wala illallah Allahu akbar. Tapak kaki kita ke arah keluar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Okey, kaki kanan bawa ke belakang. Kaki kanan bawa ke belakang. Okey, 1, 2, mula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Very good. Tukar kaki kiri membumi ke kanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maintain tapak kaki kanan kiri kita ke arah ke dalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ke arah keluar tapak kaki kiri kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bawa kaki kiri kita ke belakang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah. Okey, tarik nafas dalam kaedah Tai Chi 7, 7, 7. Ready? 1, 2, go. In. Okay, tolak ke atas. Very good. Tahan, tahan, tahan. Lepas pelan-pelan. Very good. Sekali lagi. Tarik nafas. In. Tolak ke atas. Very good. Tahan. Tahan. Lepaskan pelan-pelan. Yang terakhir, bila lepaskan pelan-pelan, cakap apa? Ayu lah. Bukan air wah. Alhamdulillah. Okay, okay, ready. Tarik nafas. In. Very good. Tolak ke atas. Tahan lama sikit. Ready. Ready. Lepas pelan-pelan. Cakap Alhamdulillah. Ready. 1, 2, go. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan. Terima kasih. Saya serahkan kepada koordinator kita pada pagi ini untuk ke Jamarat. Okey. Saya tak dapat sertai nak Pastikan bawa jemaah jemaah KT 100 seperti umrah. Ya. Jemaah semua pakai nusuk kad. Pastikan semua jemaah pakai nusuk kad ya. Semua ada nusuk. Siapa? Okey. Untuk Panglima utama awal adalah Ustaz Isyamuddin yang akan mengetuai di batalion yang pertama. Pertengahan adalah Ustaz Saifullah. Yang akhir sekali Panglima di posisi belakang adalah Ustaz Usma. Okey, saya dah syahid dulu. Minta maaf Okey, tak ada kot. Okey, Ustaz. Syarul. Terima kasih Ustaz Ashraf. Jadi kita bergerak. Pastikan tuan-tuan bersama dengan pasangan masing-masing, bersama dengan keluarga masing-masing. Boleh ya? Cari pasangan masing-masing. Dah tak jumpa dah. Tangan. Pak pegang speaker je lah. Okey. Kita bergerak ke kumpulan. Pegang speaker. Duduk belakang sekali tuan-tuan. Okey, kita boleh bergerak sekarang. Tenang.
Tunggu Boleh bergerak sekarang tak? Bola pasangan masing-masing. Tak jumpa. Nak naik atas ke? Tak, asyik naik atas. Akan. Kenapa? Okey je. Baik, kita... Ayo lah. You're going Umrah. Samara. Tu umrah صح. 7:30. We're leader. طب انت اللي حتكون مسؤولة عن الاثنين اللي حيروحوا العمرة؟ ايوه الساعة 7 حيروحوا صح؟ صح. الساعة 7:30. الساعة 7:30 7:30 يعني مو الساعة 7. الجمعة فطور يعني بس يفطروا بعدين نمشي. ايوه تمام لازم أنت اصور معي؟ اشياء. أنت معي؟ انا معك. Dia ikut sekali. ايوه انا معك. أنت تحرم؟ اي لا ما حروح العمرة بس إني لازم اصور اشياء كثير. Okey. Kita nak ikut Tak ada seorang je perempuan dia. Masuk je. Ni saya tak boleh ikut. Cepat dia habis. Saya 6:45 saya lagi dah. Oh, sampai selalu je. Saya lah. Orang menjawab anak. Pak kena duduk depan. Kena pergi belah kanan pergi sini. Aku ada masalah. Dekat simpang tu kena pergi kat polis tu boleh pergi belah kanan. Okey. Assalamualaikum. Sekarang ini kita berada di Aziziyah. Menuju jemaah-jemaah hari ini ada program menuju ke Jamarat. Jadi alhamdulillah semua jemaah, saya tengok semua jemaah mengambil bahagian untuk menuju ke Jamarat pada hari ini. Yang demam, yang sakit, Alhamdulillah, antara yang terpilih dari jutaan manusia melaksanakan ibadah haji pada tahun 2006 ini. Jadi kepada semua mudah-mudahan akan ceria, akan bertenaga, ya, dapat haji yang bagus. InsyaAllah. Pagi ini besok bersama dengan Yahan dan juga tim Jemaah Umrah. lawa baju. Okay, ni kira macam latihan lah ya? Ya, kira macam latihan lah ni sebelum kita yang buat betul-betul. Sekarang ni pukul 6 pagi. InsyaAllah, alhamdulillah tak panas. Lambai sikit orang kapung. Lambai sikit orang kapung. Mana tu? Ada aku tambah dia WhatsApp. Oh, Datuk. Baru. Ya. Oh. Ingat risau kan? Dah kisah orang. Jelas seorang tadi. Ingat risau kan? Ingat tinggal orang rumah. Mana Azil? Depan ni. Ni. Yang bulat ni. Felda duduk sini ni. Ni. Cari abang dengan kakak ipar tak nampak. Kakak dengan abang ipar nama apa? Boleh tahu haji-hajah buat haji apa ya? Diorang buat tamatuk. Tapi kalau abang-abang tengok ada jemaah yang pakai ihram tu dia buat ifrat.
Pak, tolong kabur ke Ustaz belah kanan. Kabur ke Ustaz sebelah kanan. Cepat, sepelung KG. Bertentangan lah, ni jalan turun. Kameraman siapa? Syafiq. Okay, steady. Pas tengah ni. Steady. Baiklah. Bosku. Okey, kita naik sikit. Pagi ni saya nampak dengan Mim Travel dengan Kembara Travel sahaja yang buat lawatan pada pagi ni. Masuk TV apa nanya sang pau. Berapa kilo ke Jamarat dari penginapan? Kita bermula 5 minit tadi. So ni 6.14 9 minit. Lebih kurang 500 meter. Syafiq, kirim salam ke sahabat saya Zamzuri. Baik bos, boleh. Yang ni pergi package PGH ke? Ya, package PGH Kembara. Syafiq nampak sihat, memang sihat alhamdulillah. Abang Jamsari. Abang Jamsari. Terima kasih follow, tengok live. Sekarang ni mendaki sikit. Semua keadaan jemaah dalam keadaan Alhamdulillah. mencari tenaga dan mencari bayangan pada hari yang sebenar. Macam manalah lawatan ke Jamarat je betul-betul. Package bermula 47,000 ke 76,000 ke 80,000 lah. Package bermula. Kadang-kadang polis dekat depan tu dia dah tak bagi untuk pergi ke Jamarat. Setakat ni tak ada guna lagi, tapi dah ada yang menempah. Wheelchair pada 11.12 masa hari melontar tu dah ada. So ni kita bagi jemaah rasa dulu perjalanan dia macam mana. Tengah hari nanti waktu Zuhur di sini kita buka open order last hari akhir untuk jemaah booking. Siapa yang nak guna wheelchair pada hari ke-10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan juga 13. Jumlah jemaah Kembara Pak Raziz 250. Peningkatan daripada 180 ke 250 jemaah. Ada ahli keluarga kenal-kenal siapa-siapa ni. Semua ahli keluarga, mak-mak, ya.
Oh, dia tutup pintu hari ni. Syarul. Syarul. Sekejap. Kereta. Pak sihat ke? Pak mana tu? Boleh training jalan dari Muzdalifah, jemaah kata. Uish, jangan. Tahun lepas punya dugaan hanya jemaah tahun lepas sahaja boleh melalui. Tahun ni kita tak tahu lagi dugaan apa kan. Tapi kita harap labas sampai Kesian jemaah dengan petugas. Okey, tuan-tuan, dapat sikit lah. Dapat sikit. Kita dengar sikit kalimat daripada KM untuk perjalanan tuan-tuan nanti macam mana. Okey, dapat sikit tuan-tuan, dapat sikit. Dapat sikit terus Abang Nisan, Nisan. Mana Syahrul? Okey, semua okey. Semua ni. Ya, alhamdulillah. Semua okey. Oh, sedap je kipas tu. Orang lain tak bawa lagi. macam tak boleh peluh lagi ni. Saya pakai dulu lah. Tu lah. Okey. Dekat sikit. Pak mana Syahrul? Ha? Dia masuk tu. Dia bawa juga kan? Tu belakang tu. Pak. Syahrul. Pak, depan. Pak depan. Ustaz duduk belakang seorang je. Speaker kena duduk sebelah ustaz. Sebab ustaz nak pegang apa? Nak buat recording. Pelan-pelan. Pelan-pelan ni. Dengar tak? Ada yang terjengkit-jengkit dah? Ada. Tak ada yang boleh pegang ke? Tak tolong seorang. Minta sahabat Kemara seorang. Sahabat Kemara, siapa yang boleh bantu untuk tolong pegangkan mikrofon, tolong pegang. Sahabat Kemara. Baik, alhamdulillah kita dah sampai di kawasan ini. Kita tengok ada syarikat travel lain, mereka panjat tembok ni, mereka nak pergi ke depan. Tuan-tuan nak panjat tak? Pergi aja. Sini aja. Setakat ini saja dulu. Ataupun kita nak panjat ke depan sana, pergi ke tempat jamarat? Boleh. Boleh? Tak panjat? Saya nak tanya. Tuan-tuan nak panjat tak? Syarikat lain mereka panjat tu, mereka ke depan. Ada yang ada yang pakai kaneram ni, kecil dah kaneram ni. Inilah yang dikatakan jamarat. Apa nama dia? Jamarat.
Jadi daripada hotel kita ke sini agak-agak berapa meter? 300 meter. Kemudian kita akan sambung ke Jamrah Sughra. Jamrah Sughra bukan sini. Jamrah Sughra lebih kurang 400 meter daripada Jamrah Kubra. Ni yang ujung ni, yang bangunan bulan tengah ni, itu adalah kawasan Jamrah Kubra. Kemudian tengahnya Jamrah Wusta. Kemudian yang ujung nanti ialah Jamrah Sughra. Jadi kita akan 11, 12, 13 Hijjah daripada hotel kita, lepas Isyak kita akan berjalan ikut ini, ikut laluan ni. Kemudian menyusul melepasi Jamrah Sughra dan kita akan terus ke hadapan untuk pergi mencari Masjid Khaif. Kemudian di Masjid Khaif nanti kita akan duduk dalam Masjid Khaif itu untuk kita beriktikaf. Boleh? Ha? Masjid Khaif tak nampak dari sini. Dia jauh, lebih kurang 100 Bukan macam ni. Cik, bukan macam ni. Dia ke belakang. Ha? Masjid Khaif ni nanti kita jalan straight ni ke belakang sana. Belakang kat gunung. Kak. Tepi sikit. Okey. Kemudian lepas selesai lepas ataupun kita nak Push. kita biasa tahun lepas Laju kerja. keluar sebelum masuk subuh. Sebelum subuh kita boleh minit kita keluar jalan kaki perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ini di mana kita berada di Jamarat, tempat melontar. Okey, kita nak melontar Jamrah Sughra dulu. Jadi kalau kita cepat sangat sampai nanti polis suruh kita bersurai. Jadi kita kena bergerak perlahan-lahan, step bersama-sama. Lepas itu kita dibenarkan, diharuskan melontar apabila telah masuk. Dah masuk subuh, Allahu Akbar, barulah kita boleh melontar. Sebelum tu, polis dah bising dah. Dia tak mau berkumpul. Bersurai. Bunyi siren polis ni sentiasa bising, bingit di kawasan ini. Disuruh jemaah bersurai. Tapi kita tetap tidak bersurai. Boleh faham tak? Kenapa? Kita nak tunggu masuk subuh. Lalu bila masuk subuh kita akan melontar Jamrah Sughra 7 biji selesai. Kebiasaannya kalau kumpulan saya akan bawa pergi ke tiang nombor tiang. Katakanlah nombor 631 contohnya kan. Jadi jemaah akan berkumpul di situ 631 sebelum melontar kita akan baca doa. Baca doa melontar. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan tabur. Kemudian kita pergi melontar pula untuk Jamrah Wusta 7 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh begini, ramai orang. Allahu Akbar. Ataupun ikut saya. Kamu pergi? Tak nak pergi? Allahu Akbar rajmani syaitan wa hizbih. Ikut. Tak ingat dah kot. Ha? Yang saya dengar syaitan. Sekali lagi, bismillah. Ni semua orang Terengganu ke? Tak, semua satu Malaysia. Rajman. Tip KT 100 baru sampai tadi. Wah hisbi. Kalau tak boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar rajmani syaitan wa hisbi, sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar saja. Ya. Tuan-tuan masa di tanah air telah buat praktikal. Khusus haji, khusus perdana haji, khusus intensif haji. Tolong zoom Encik Zuraimi. Alamak. Perdana haji sebab kota Encik Zuraimi. Jadi tuan-tuan, cara Encik melontar, Zuraimi. gaya melontar, bukannya Ramai ni. Screenshot. Semua pakai baju hijau. King salam orang Kemaman. Orang Kemaman. Itu tidak sah. Adapun dia letakkan batu atas tebing tu, dia jentik Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dah selesai Ustaz katanya. Tuan-tuan, nanti ada tebing yang Kalau pernah pergi haji dengan kembara, sunat kita melontar. kalau pergi haji boleh, tapi jemaah 2009 sahaja. Arah kiblat. Jadi saya USN Ustaz Ashraf akan bawa tuan-tuan Cantik semua seragam. menghala ke arah kiblat. Itu sunat. Baik, yang kita nak lontar jamrah itu, takungan itu. Kalau kita melontar dinding tu, Arab Saudi buat dinding. Kenapa buat dinding? Supaya orang sini tak lontar orang sana tak lontar orang sini, akhirnya dua-dua benjol. Maka dengan sebab itu,
Kita nak melontar ialah melontar takungan itu, jamrah itu. Kalau tuan-tuan melontar dinding tu dan batu lontaran tu melantun keluar, lontaran tu tidak sah. Tapi kalau tuan-tuan melontar takungan itu, kuat. Bismillah, ya Allahu Akbar. Kemudian batu tu keluar balik, sah atau tidak? Sah. Janji batu tu masuk. Ya. Sampai Janji batu tu masuk. Jadi, isu yang selalu timbul ialah apabila jemaah selesai melontar, dia rasa was-was. 7 ke 6. Telah pun saya terangkan kepada tuan-tuan, kalau benda tu dah berlaku, tuan-tuan dah yakin 7, kemudian balik ke hotel, timbul perasaan was-was, 6 ke 7, was-was ketika ni Ustaz Hishamuddin daripada Seremban sedang memberikan gambaran macam mana di semasa jamarat. Boleh atau tidak? Kalau doktor suruh makan ubat 2 biji, tuan-tuan makan 5 biji, apa jadi kesihatan? Ya, demikian juga ibadat. Kalau kesihatan, kita makan 5 biji ubat, doktor suruh makan 2 biji, merosakkan badan kita, merosakkan kesihatan kita. Demikian juga kalau dah diperintahkan melontar 7 biji setiap jamrah, Best haji dengan kembara. Allah, Ustaz Rahman. Ni yang segan ni. Ibadat tersebut. Ya betul. Baik. Kemudian kita akan balik. Jadi saya minta tuan-tuan. Boleh ke tiap? Boleh. Bagi yang nak solat di tepi jalan. Tu boleh tanya Ustaz, tapi rasanya semua sama je, tak ada masalah walaupun buka sikit. Sebab kalau macam ni takut tak masuk takungan dia tu. Boleh je, boleh. So daripada situ sebelah kiri hotel kita. Ya, tuan-tuan tidak akan sesat. Jangan ke depan ke Ben Daud pulang ke Hujan. Sana tu Ben Daud. Lepas ni ramai nak pergi Ben Daud. Dah tahu dah. Jadi tuan-tuan ingat tak? Laluan nak balik ke hotel. Sebab bila kita dah selesai melontar, kita akan memusyak. Masing-masing segera-segera nak balik. Nak buang air kecilnya lah, nak apalah, nak sembayang lah, nak apa, nak sembayang di hotel, nak cepat-cepat balik. Tahu tak nak balik ni? Jangan tinggalkan pasangan masing-masing. Sebab isu ni kadang-kadang boleh bawa kepada pergaduhan. Abang mana? Saya cari abang. Dah, bergaduh pula dah. Pernah berlaku ni yang banyak berlaku. Okay? Awak mana? Saya cari awak. Kau call tak jawab. Bateri dah habis. Ini yang banyak. Jadi kita tak mau benda-benda seperti itu berlaku. Benar. Minta Allah Ta'ala supaya dihindari daripada sebarang pertelingkahan. Tahun lepas ada, tak nak cerita lah ni, ada live sekarang ada pula yang tengok jemaah haji orang muslimat Ramadan mereka. Jadi saya kata faham, itulah perjalanan kita setiap hari, setiap malam nanti. Boleh? Boleh kita balik kita jangan. InsyaAllah tak, insyaAllah. Kita semayang Zuhur berjemaah, asar berjemaah. Nak pergi Riki dulu. Kemudian subuh, kuliah subuh tak boleh buat sebab kita bahasa di mana. Okey. Ya Sen, tak nak masuk. Nampak macam jemaah Amnim tu. Tak tahu ada soalan nak tanya tak? Patah balik. Patah balik dah. Nak Riki dulu. Sini je. Ini datang. Ini datang. Memadai lah sebab. Tuan-tuan, kalau Tapi jemaah kalau lepas ni nak pergi sendiri boleh. Kalau dah rasa lama sangat dalam masjid tu, nak minum-minum, di luar tu ada gerai, ada kopi, jangan lupa mutawif anda. Itu penting. Ini muslimat ramai. Wanita yang haid macam mana Ustaz? Kalau ini bukan Mina tau. Tuan-tuan tak boleh duduk di sini. Ini Azizia. Syarat Bermabit. mesti di Mina. Mina tu sepadan ni ialah jamrah wusta tu. Hari ni dia tutup pintu. Tapi Boleh je nak pergi, tapi macam jemaah takut nak pergi. Kosong. yang nak selamat dalam masjid. Siapa masuk masjid selamat. Kita kacau lah. Tapi ke depan lah lagi. Ikut jalan datar. Okay? Bawah ni. Yang bawah bukan atas. Bukan atas, bawah.
Bawah tu kita pergi straight sampai ke hujung, pusing balik, pergi ke Masjid Al-Khaif tu. Tapi batu lontaran dah dapat belum? Batu. Dia katakan semasa di Arafah, dia letak dekat sofa bed, dikatakan. Okey. Batu lontaran akan disediakan di Arafah. Lorong? Tahu yang Lorong apa tu? Ya, tapi kalau batu tu terkikir dan sebagainya, tuan-tuan boleh kutip Aliyah. Dia yang ni dia ada bertingkat, 4 tingkat. Kita biasanya naik ke atas sebabnya bawah paling banyak lah. Tengok keadaan Ustaz nak bawa ke mana. Tapi kita ada yang ni 4 tingkat untuk pergi melontar. Yang 2 lorong tu lorong Muasim kot. One way dia ada 2 lorong. One way pergi, one way balik. Kan? Tu daripada Muasim nanti. Mina Muasim, kita nak menuju ke Jamrah pada hari ke-10. Lalu satu kali 3.5. Hari kejadian nanti semua akan turun daripada jabatan ini. Nanti dia akan buka ke sini. Jadi ada tempat laluan kecil ke sini untuk kita keluar dan masuk ke laluan hotel. Kalau PJHP1 harga boleh tahu, harga PJHP1 tahun ni bermula 47,000 duduk di Makarim. Wanita kalau tak boleh masuk di tangga Sah melontar selepas. Nak melontar. Loading. Internet slow sekarang. Okey, nak tahu benda tu. So sekarang dari Mina. Ya. Kita jalan. Ya. Waktu tu pukul apa angkorang? Angkorang selepas 3. daripada pukul 12 pagi. Okey. Mungkin boleh jadi pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, 8, 9, 10 pagi. Bergantung kepada bas ambil bila kita daripada Muzdalifah. Okey. Jadi kita pergi dulu ke Masjid Khaif tu. Yang hari 10 belum lagi. Hari 10 belum. Tu hari yang kita melontar sekali Jamrah Kubra tu satu kali saja. Jadi jamrah yang paling besar Jamrah Kubra. Pada hari 10 itu untuk kita lepaskan 2 daripada 3 daripada larangan tu. Satu kita melontar, satu lagi kita bergunting atau bercukur. Lepas tu kita daripada melontar terus pergi ke sini nampak Al-Bait, ambil ke kiri balik. Tu first. Tu first. Yang first. Dari Mina kan? Dari Mina. Kita boleh kata 5 pagi lah. Kalau kita kata 6 pagi, contohnya 5 pagi kita solat subuh semua selesai semua dekat hotel. 10 malam tu pula atau 9 malam, 10 malam tu kita semua berkumpul pergi ke Masjid Al-Khaif. Melalui jalan straight yang ni, bukan atas, pergi ni straight. So berjalan je, kita jalan je, jalan straight sampai dia boleh U-turn. Sampai U-turn ke kanan nampak Masjid Khaif belah kanan kita. Duduk dekat situ bermabit. Kita tidurlah kita boleh katakan daripada pukul 10 sampai pukul 3 pagi, 3.30. Kiri atas ni, ada gambar bawah. Okey. Sat, telefon tak ada Sat? Buat live. Saya buat live. Pak Syarul. Ha? Sekejap. Nak ambil gambar. Sekejap. Okey, kita bergambar. Macam mana nak bergambar? Sudah ni dah. Ada melompat dah. Syarul. Kalau pegang. Ada gambar, kalau ramai jalan. Ni live. Dalam mana? Dalam nak keluar dah. Okey. Live. Ni. Okey. Hari ni kita program jalan-jalan cari jamrat. Kakak saya ada ke situ. Kakak nama apa? Okey, 1, 2, 3, lambai. Kakak saya ada ke situ. Ben Daud pula sekali lagi. Bukan Ben Daud. Hari ni jalan-jalan cari jamrat. Iaitu ada komplek jamrat yang akan kita pergi untuk melontar. Okey. Sekarang kita berada di pekarangan jamrat lah. Ramai dah tanya, saya tak reti nak jawab. Okey, sekarang kita lebih kita ada lebih kurang separuh lah
separuh perjalanan ke Jamrat, separuh lagi sebelah sana kita hotel kita. Jadi kita bawa semua jemaah untuk mengenali Jamrat, laluan-laluan untuk ke Jamrat nanti, insya-Allah. Okey, di sinilah laluan ni lah juga kita akan lalu untuk hari-hari nota 11, 12, bermula 11, 12 dan 13. Kemudian daripada hadir segmen yang pertama sejak hari bulan daripada Hotel Asia didorong naik ke bukit menuju ke Masjid Khif, tunggu, lepas tu lepas subuh melontar 3 jamrah, patah balik ke hotel RM1,000. Jadi siapa yang perlukan dorongan 4 hari, RM4,000. Ni Ayah Wan masih steady. Berapa hari ya? Berapa hari? Laluan ni kita akan guna untuk 3 hari. 11, 12, 13. 10 kita dari Mina Muasim. Kita akan berjalan Kemara, semua sekali akan berjalan dari Mina Muasim, insya-Allah. Terus untuk pergi ke Jamrat untuk menonton Kubros banyak 7 biji. Sehat selalu semua jemaah dan ustaz, semoga. Amin. Kita kena ingat nanti kata 2 bulan nak jalan boleh jadi. Takut ada family di Malaysia ataupun Indonesia? Tak ada. Okey. Okey, family di Malaysia takut nak tengok family keluarga, mak ayah, adik-beradik masing-masing. Ayah cacat. Nangis ayah. Nak tajuk nak yatim piatu ni. Buat amak ayam ni. Allah bagus. Okey. Bangsa tu. Ustaz, anda ambil wheelchair, berapa kena ya? Tak dia Ustaz Khabar tu. Ustaz Syahrul tu. 1,000 sehari tak? 1,000 satu hari. 1,000 satu hari. Ada 3 kali 11, 12, 13. Pasal yang 10 pasal jauh. 10 jauh, memang jauh sikit lah. Kita ambil lah. Ambil 1,000 kot lah. 4,000. 4,000. Kalau ni pasal dia orang kena menunggu. Dia orang tolak satu, lepas tu tunggu sampai subuh. Tolak melontar, lepas tu balik. Tapi kita 11, 12, 13 daripada sini kan. Ya. Jadi dekat sikit. Dia dekat tapi masa panjang pasal dia orang pun tunggu sama. Okey. Wajah-wajah kegembiraan bakal-bakal Duyufur Rahman. Takut-takut ada kawan kampung nak tengok. Orang kampung dah nak pergi kita. Okey. Seronoknya, memang seronok. InsyaAllah. Haji apa ni? Bukit Uhud, bukan Bukit Uhud, Jamrat, pekarangan Jamrat untuk melontar. Furoda ya, bukan Furoda. Baru nak pusing kamera dia kena berhenti.
Takut-takut ada family yang nak tengok. Excellent. Okey, alhamdulillah. Ni haji tamatuk ke Ustaz? Haji terpulang kepada jemaah sama ada nak buat tamatuk ataupun ifrad. Tapi kebanyakan jemaah kembara 99% haji tamatuk, buat haji tamatuk. Pilihan untuk buat haji tamatuk ataupun haji ifrad bergantung pada jemaah masing-masing. Tiada paksaan dalam kembara, kita tak ada paksaan untuk jemaah melakukan haji tamatuk ataupun haji ifrad. Kita akan menyantuni mana-mana, kita akan melayani mana-mana jemaah yang nak buat haji tamatuk maupun ifrad. Macam mana nak tahu package? Okey, package untuk 2026 dah tutup. Okey, untuk 2027 insya-Allah nanti selepas lesen PJH disambung, insya-Allah boleh pergi ke laman web Kembara Umrah untuk melihat package haji yang kita tawarkan, insya-Allah. Okey, nak masuk ke ni cuma kena hati-hati. Pasal kena panjat tu, kena hati-hati. Kena hati-hati sikit. Abang nak masuk ke tak nak? SMSS Sekolah Menengah Sultan Sulaiman. SMKSS. Zaman kita SMSS je. Naik kot ni lah, kita jalan. Dia buka lagi bagus. Jalan baru tu lah. Dia ni lah. Lalu street ni. Jamrok. Nak 1, 2, 3 tu belum Tak, nak 1, 2, 3 ni. 1, 2, 3 ni benda panjang. Tu, kau bulat tu laluan tu. Okay. Laluan tangga semua. Mana boleh kelas ke lah ketiga tu? Tak, dia dah banyak dari mak asim dia semua. Betul. 1, 2, 3 tu. Kubra ni ujung tu lah. Kubra ni ujung. Kubra paling dekat. Dengan situ. Ya. Okey, hati-hati ajar-ajar boleh je melawat. Ambil energi molek. Tu, batu tu gerak tu. Kalau mau masuk kena Kena panjat. manjat. Lompat. Kena lompat. Kalau mau yang mana? Yalah. Ke sebelah kita. Ke sebelah dia je laluan. Tu. Kalau situ. Situ saja. Kena melompat. Ini mana ada batu? Orang pada lompat semua lah itu. Situ pun boleh. Situ rendah sikit. Rendah sikit. Situ rendah sikit tapi sempit lah. Situ sempit. Sebelah situ kita. Ada lapisan dah. Ada situ ada bukaan sikit boleh lah. Tak perlu melompat lah. Kita tengok. Kita tengok semua. Kita perempuan. Mana mau situ? Situ. Ini agak tinggi dia. Sini lompat pagar. Bukan 4,000 semua. Ya, kalau semua sekali. Semua sekali. Pasal yang pertama tu agak jauh sikit lah. Padang sedap sebab tolak tu padang naga tapi boleh gagak. Pasal Kamu tak tahu. kita pun tengok nak berlarai. Kalau ramai dajuk kita pun kena kepala kot pasal yang nak masuk kawasan ni orang buat ada. Tak sama macam orang tak sama macam tahun-tahun lepas kita boleh patuh macam Mustafa semua. Jadi tahun ni tak boleh, tak ada. Jadi kita tengok macam mana kalau ramai tajuk kita terpaksa minta bantuan sahabat-sahabat kembara. Tengok macam mana. Sama juga. Sahabat pun sama juga. Sama juga. Kita letak lupa. Dia nak dia orang nak terima tak nak terima tu
Yang tu pulang dia orang. In case lah, in case. Yang tu kalau dah tapi kita kena cuba dululah. Satu tahun ni Cek kalau tolak sini. kalau ni okey, boleh tahan. Okay, ni. Boleh tahan kau ni. Kau ni jalan dia landai nak kata Daripada tu. dari mak asing tu. Jalan dia tak ke? Tak, dia tak. Sama macam ni. Tu saya cover dia macam ni. Emosi, fizikal, mental semua masa hari 10 pagi tu dah Daripada Mina. Daripada Mina berapa ni? 3.5. 3.5 itu jarak straight. Mina ke sini. Tapi contoh dia betul-betul Muasim tu dia ada U-turn. Dia U-turn, tutup U-turn tu dia kita kena pergi sana. Nak U-turn balik tu terpulang. Kadang-kadang boleh jadi 6, boleh jadi 5. Tengok Mak tadi dengan siapa? Tengok ni. Speaker. Okay. So inilah orang kata pagi-pagi ni kan, baju macam ni ambil saiz besar, jangan ngam-ngam. Betul. Dia kena ambil baju ni satu saiz lebih besar. So ni keadaan pukul 7 pagi di Jamarat. Kak, nak tahu sempadan Mina tahu kan? Sepadan Mina kan lepas dah sana. Kan? Sempadan Mina dia ada depan, dia hampir lebih kurang separuh daripada Jamarat ni. Baru Mina start here. Oh, dia kan dah tulis Mina start here Ah, kan? saya rasa tulis atas tu ada. Dia ada tulis atas tu. Kita nampak Mina start here. Ah, betul, tapi dekat sini dah ada. Kat sini bukan kawasan dia lagi walaupun Yang ni sini. Azizia. Azizia. Yang tu Jamrah 1, 2, 3. Okey. Akobah sini kan? Betul, tapi Akobah. dia bukan kawasan Mina lagi. Dia Mina di other side. Mina, jap kita tengok dia punya. Jap. Mana Mina start sih? Hah? Tak. Mana-mana yang mampu nak ambil gambar lah. Kadang-kadang polis halau. Oh. Mana? Saya nak kena bergerak dah ni ke masjid. Depan lagi. Itulah ada papan tanda. Mana entah, saya pun tak ingat dah. So ni bukan kawasan Mina lagi cikgu Mana ni? Ni bukan kawasan Mina lagi. Oh. Depan sana. Dia akan tulis Mina start here. Dan ni apa ni? Ni Jamarat tapi Aziziah lagi. Oh, So Aziziah kalau lagi. kita bermabit kat sini tidak dikira lagi. Assalamualaikum Habibi. Habibi. Hati-hati semasa sebab ramai juga kaki toreh beg kita masa tawaf. Masa ramai orang. Kena bagi tahu jemaah baik-baik. Terima kasih atas nasihat. Wallahi water ni. Ni untuk baby ketiga. Bu. Dah. So, sorry. Mrs. dia ada thyroid. Oh, Lepas tu thyroid. kemarin dia macam dia kubat jantung dia macam kuat sikit kan? Lepas tu warded lah ni. KPJ. Oh, nampak kan? Saya rasa saya sampai di sini saja. Sebabnya saya nak pergi ke Mekah pula. Orang rumah kena raba daripada belakang telekung dia nak raba beg. Signboard tengah-tengah. Signboard tengah-tengah. Ya. Silau sangat pagi ni. Tak berapa nampak tengah dia tu. Nak ke mana? Saya pun tak tahu nak ke mana. Boleh. Jamrat hari ni boleh tapi tak kira-kira. Maksudnya abang cakap batu. Haji Syafiq kat mana? Haji Syafiq kat Terengganu. Belah kiri itulah. Sini belum lagi dikira Mina
Belum lagi. Kalau ada jemaah-jemaah yang macam Indonesia atau daripada negara lain ke berminat sini, dia tak kira bermabit lagi. Temperature sekarang berapa lah? Agak-agak ni? 38. 38. Dah 29 je. 29. Itulah. Kalau 38 rasanya semua jemaah balik je ni. Untung dengan kembara sebab tak lalui terowongan yang jauh. Kita lalu sekali saja. Daripada Mina ke Jamarat tu pada 10 Zulhijjah pagi 3.5 km. Apa yang kita perlu alert semasa ke Mina? Kita perlu hydrate je lah. Bawa botol air mineral banyak-banyak supaya tidak dehydrated. Jam berapa sekarang? Pukul 6.53 pagi. Alhamdulillah. Mama, kok ada tertinggal beg pula nanti. Itulah. First year seorang je yang tertinggal beg, tak ada orang lain. Mak saudara nak pergi daripada hotel pergi Mina, tinggal beg. Tinggal beg sini Kak Azizia. Kak Azizia. Atau malang. Kelakar. Itu lah Rainbow nak kena pergi. Okay, so senyum. Tengah senyum lagi, boleh lagi senyum ni. Jom tuan-tuan bersama kembara umrah insya-Allah azam. Tahun depan daftar awal buat rayuan, insya-Allah doa banyak-banyak, insya-Allah dipilih menjadi Duyufur Rahman, insya-Allah. Kemas berita Azwan. Tahun ni boleh mabit dekat jalan ke Ustaz? Panggil Kak Iyah. Tengah live. Cik. Ni saya nak beritahu 3 jabal dia dah tawan. Daripada Jabal Uhud, Jabal Sur, Jabal Nur, sampai ke puncak. Bukan belah kanan, belah kiri. Ni. Yang ni. Tapi kita follow. Follow. Ya, alhamdulillah. Sama. Tak ada lagi orang dibuatnya. Nampaknya polis hari ni mood dia baik, tak dihalau-halau. Itulah. Polis tak halau-halau, bagus lah ni. Boleh pergi ke ujung. Kalau dia tak halau, okey. Kadang-kadang dia pakai kereta suruh bersurai. Tu je. No way up. Habis. Ya, sini ni. Ya. Ni apa? Mana ni nak kalau menghala ke sana. Ni nak pergi ke Masjid Al-Khaif. Tapi nanti ni pada 11, 12, 13 untuk melontar. Kalau kita pada hari ke-10 daripada Mina menuju ke sini. Jadi Mina tu sebalik bukit ni, lalu terowong Mina Muasim. Kita akan sampai di tingkat 2 atau tingkat 3. Kita melontar Jamrah Kubra, balik daripada ramp ni ataupun bawah kita lalu straight sampai jumpa Al-Baik belah kiri. Itu yang paling penting sebab ramai tersasar ke straight tu. Kita nampak Al-Baik lah. Nampak Al-Baik. Lepas tu yang 10 tu laluan ni lah. Ya, 11 untuk malam tu, untuk kita hari melontar nafak awal atau nafas sani tu. 11, 12, 13. Balik dah. Dia sampai mana? Dia boleh bagi masuk tak? Saya tak. Tak nak masuk. Bukan dia tak bagi. Tak nak. Okey. Tak apa, pergi makan breakfast dulu. Okey. Okey. Terus lagi jumpa bendauk betul. Jangan tersasar ke bendauk saja. Sebabnya bila dah sampai situ, masuklah dalam bendauk tu dulu, beli-beli air dulu kan. Tenang-tenang dulu. Kut-kut. Terlepas. So ni adalah Jamarat. Panjang dia memang panjang ke depan ke sana, kawasan Mina. Mana dia tunjuk kawasan Mina? Pakej tahun ni bermula 47,000 tuan-tuan. Untuk jemaah yang mendapat surat tawaran. Jemaah tabung haji lalu ikut lain. Hai Nawak Eden. Nawak Eden. Lama tak nampak anak lah. Sorry. Anak pun dah tinggal 1 bulan lebih.
Isteri pun. Roti itu Haji Syafiq. Oi, roti. roti. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak roti. Datuk puasa tau. Oh, confirm puasa sebab tu orang tidak suka rasa walau sikit. Betul tak? Oh. Besok tak ada buat ni kan? Iftar Jama'i. Kita jam ni. Kami. Set kami. Besok kami tau. Besok kami tau.